warahmatullahi wabarakatuh. Sebab utama saya memilih sekolah Sri Batu Pahat ni adalah kerana saya berminat dengan silibus yang ditawarkan oleh sekolah ini. Daripada program ataupun silibus yang telah ditawarkan ini, saya telah melihat ada perubahan pada anak saya. Contohnya dari segi solatnya lebih terjaga, walaupun tidak sempurna, tapi lebih baik berbanding sebelum dia masuk ke sekolah ini. Kerana berbanding pada sekolah harian biasa, kita tak dapat nak pantau keseluruhan. Sebelumnya kita agak sibuk antara sekolah pagi dengan sekolah petang. Jadi bila di Sri Batu Pahat, kita ada satu program bagus dari pagi hingga petang. Kita solat zuhurnya dah jaga, dan petang bila kita balik kerja kita dah dapat tengok dia jaga solat waktu asar lah. Okay, selain daripada itu, saya rasa environment ataupun kesekitaran di sekolah ini adalah lebih baik. Lalu bilangan pelajar yang tidak terlalu ramai. Okay, guru-guru dapat memantau pelajar yang lebih dekat dan rapat. Hubungan anak dengan rakan dan guru kita adalah sangat rapat. Jadi ini dapat memberikan satu impact yang baguslah pada pelajar Sri Batu Pahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai dua orang anak yang belajar di sini, darjah 1 dan darjah 3. Pertama sekali saya memilih sekolah ni kerana Serih. Yang pertamanya memang popular kalau di Johor Bahru, terkenal dengan ciri-ciri sekolahnya, pelajarnya cemerlang, soleh, dari segi akademik dan juga dari segi diniah, akhlak semualah. Jadi sebelum ni anak-anak saya bersekolah di sekolah lain, jadi saya mengambil keputusan untuk pindahkan mereka ke sini dengan harapan supaya mereka boleh bukan saja cemerlang dari segi akademik, tapi juga dari segi ilmu agama, akhlak, sasiah, semuanya lah. Jadi selepas bersekolah mereka bermula sekolah sini bulan 5. Jadi selama 5 bulan ni memang terlalu banyak perubahan yang positif. Contohnya anak saya daripada tak pandai membaca, rajin membaca. Dari segi solat, memang tak tinggal solat. Dia tahu bila nak solat, dia pandai, dia ajak adik-beradik lain untuk solat. Dan dari segi penjagaan aurat, dia tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Sebab kenapa? Dia kata ustaz ajar macam ni, ustazah kata macam ni, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Lagipun sekolah ni walaupun baru, ada banyak aktiviti yang dibuat oleh sekolah. Jadi anak-anak saya ni dia memang excited. Macam contoh hari ni kita ada leadership camp, dia memang excited. Beberapa hari sebelum tu excited nak pergi. Sebab apa? Dia rasa seronok, something new untuk mereka. Sebelum ni pun ada program-program lain pun memang baguslah. Sebab apa? Dengan cara tu mengajar anak-anak kita ni untuk tidak terlalu terkongkong dalam kelas, tapi di luar kelas, dan juga melatih diri sendiri untuk lebih berdikari, untuk lebih pandai bersosial, macam itulah. Pada saya sekolah ni memang yang terbaik lah untuk anak-anak saya. InsyaAllah mudah-mudahan mereka akan terus cemerlang both dunia dan akhirat. Okay, dari segi akademik dan juga diniah dia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Cerita pasal anak kami baru berpindah daripada Kanada balik ke Malaysia, jadi banyak masalah daripada sini. Sebab kami berada 6 ke 7 tahun di Kanada, jadi masalah pergaulan, masalah bahasa, masalah budaya pun, banyak benda yang sangat berbeza. Yang dekat Kanada sekelilingnya lain, bahasanya lain, berbalik Malaysia terlalu banyak nak diubah. Tapi alhamdulillah bila masuk sekolah hidayah ni, cikgu
dia macam cikgu menolong tapi dia tak menyuap. Macam dia tolong bagi jalan. Alhamdulillah sekarang baru 4 bulan. Sebab kami masuk bulan 4 hari itu, sekarang baru 4 bulan tapi Aisyah bahasa Melayunya dah Masya Allah dah banyak, dah boleh jawab matematik dalam bahasa Melayu, sains boleh. Bahasa Melayu pun not bad lah lulus. What else? Cawi boleh baca, Masya Allah. Itu Alhamdulillah lah, banyak beza. Dengan dia seorang yang pemalu tapi dia boleh wakil sekolah untuk syarahan bahasa Inggeris dan hafazan 4 surah pilihan. InsyaAllah itu sangat besar lah. Satu lagi yang saya ingat tambah ialah kalau sistem sekolah di sini kalau macam lebih mirip kepada sistem di US dan di Canada lah. So dia start dari kelas daripada pukul 7.40 habis sampai pukul 3.30. Nah, kemudian student tak dibebankan dengan kerja rumah lah. So jadi sistem ni mirip kepada sistem masa kami belajar Aisyah belajar di Canada. So lepas habis 3.30 dia boleh sertai program after school lah. Jadi kami biasanya ambil kesempatan ni daripada lepas sampai di sekolah sebab dia tak ada kerja rumah, jadi dia buat hafazan dari kelas tahfiz. Jadi alhamdulillah apa benda yang dia buat di Canada, jadi di Malaysia pun dia dapat sambung. Lepas sekolah dia tak dibebankan dengan kerja sekolah dan dia boleh ada aktiviti after sekolah lepas tu. Jadi saya rasa kelas sekolah ni banyak membantu dia lah untuk dia adapt. Jadi dia tak berbeza sangatlah dari segi sistem yang dia pernah lalui di Canada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masalnya dari Yung Peng, Johor. Saya mula mengenali sekolah Hidayah ni dah lama, hampir 10 tahun. Hidayah berada di Silong, Johor Bahru. Lepas tu bila saya tahun lepas saya cari kat mana sekolah yang ada akademik, yang seiring lah akademik dengan agama. Bila saya dapat tahu ada cawangan dibuka di Perak Raja ni, jadi saya teruja dan tertarik lah untuk daftarkan anak kat sekolah ni. Selepas itu saya dapat contoh daripada student yang budak-budak yang pernah sekolah Hidayah lah, dia sepupu anak saudara ke apa. Jadi ada satu kesan yang berbeza daripada pelajar-pelajar sekolah lain. Pertama dari segi akademik, dari segi agama dia. Jadi dari situlah saya mula berminat untuk menghantar anak saya ke sini untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat dia. Mudah-mudahan insya-Allah.